Masya Allah, korang tengok sendiri. Ini adalah kopiah yang jenis getah tau. Macam korang boleh nampak. Kopiah ini adalah jenis yang knitwear. Macam korang boleh tengok, dia bergetah. Tak kisahlah korang kepala jenis macam mana, kecil ke besar sangat pun boleh, tak ada masalah. Macam aku ni adalah jenis orang yang kepala besar pun masih lagi boleh pakai. Dan yang bestnya kopiah ni dia jenis yang sejuk. Dia ada ruang angin, ruang udara yang agak banyak dan agak besar. Kalau korang boleh tengok secara dekat, dia ada lubang-lubang kecil kat sini. Memang bagi aku pembelian yang amat berbaloi lah. Dan selain itu kan, korang sendiri boleh tengok kalau korang pakai kopiah ni, korang boleh tengok macam mana nampak kejadian dia tu kan. Handsome kan? Tak silap aku, dia ada dua jenis colour dan korang boleh pilih sama ada nak warna hitam ataupun warna kelabu. Bagi aku, kepada kaum Adam di luar sana, takkanlah kau hawa pula nak pakai kan. Memang berbaloi, korang memang patut dapatkan. Sejuk, ringan dan korang rasa macam tak ada apa pun atas kepala korang. Nak pakai untuk buat pergi tarawih pun boleh, nak pakai untuk solat fardu bila-bila masa pun boleh. And kalau korang decide nak pakai kopiah untuk buat raya pun, inilah dia. Memang sesuai. Best dia lembut, dia sejuk. So guys, di mana korang nak dapatkan, korang boleh tekan link yang aku sediakan dekat bawah. Dan aku tak pastilah masih available ke tak, sebab apa, seller ni dia post je sold out. So kalau korang tekan tu masih ada lagi, dapatkan segera. So guys, jangan lupa klik link yang aku letak kat bawah untuk dapatkan kopiah knitwear ni yang amat sedap dan boleh menghandsomkan korang di bulan Ramadan ni.